Nama saya Aisyah. Saya merupakan seorang pelajar di salah sebuah universiti di sini. Dulu, saya sangat teruja ingin memasuki alam universiti kerana dengar katanya, di sana kita boleh bebas melakukan apa sahaja yang kita suka. Makanya pada mulanya, saya melangkah ke Menara Gading tanpa mempunyai wawasan dan misi yang jelas. Mahasiswi yang hanya penuh dengan angan-angan. Ibarat seperti tiada tujuan. Tetapi, bertahun sudah berlalu, kesedaran mula mengetuk pintu hati. Hidup yang tiada tujuan, tiada niat pembaikan, malah tiada misi upgrade diri. Umpama layang-layang yang terputus talinya. Hidup umpama hilang serinya apabila saya merasakan seakan-akan saya masih belum sempurna. Saya umpama hilang sesuatu yang sangat berharga. Di sini, saya mempunyai seorang rakan serumah yang baik. Namanya Khawlah. Setiap malam, saya selalu dikejutkan oleh Khawlah untuk berjaga malam. Dia seorang yang sangat menjaga ibadahnya. Umpama hadiah dari Allah buat saya, Khawlah perantaraan terbaik darinya untuk saya mengubah diri ke arah yang lebih baik. Dia seperti ibu, selalu menyediakan sarapan untuk kami serumah. Kadangkala, ibarat seperti kakak yang sentiasa memberi nasihat dan juga teguran. Dan setiap hujung minggu, Khawlah sering dijemput untuk menyampaikan perkongsian dan tazkirah bersama rakan-rakan sepengajian. Peribadinya disenangi oleh semua orang, tidak kira senior maupun junior. Walaupun Khawlah dikenali ramai, namun dia sentiasa merendah diri. Ibarat seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Malahan juga seperti mawar berduri, tegas dan tegar menjaga diri. Apatah lagi dengan lelaki ajnabi. Ini pula Fatimah. Selalunya, jika ada apa-apa isu yang berlaku di dunia, Fatimah lah orang pertama yang akan cakna. Terutamanya sekali, jika isu tersebut berkaitan dengan wanita. Dia umpama pakar rujuk buat kami. Pantang saja jika ada wanita Islam dipijak-pijak maruahnya, dia akan segera bertindak mempertahankan. Kerana hakikatnya Islam sangat memuliakan wanita. Dari sebesar-besar perkara seperti memberi sumbangan, hatta ke sekecil-kecil perkara dengan cara berkongsi post dan juga berita di laman sesawang internet. Rentetan itu, Fatimah sangat bergiat aktif dalam memperjuangkan hak-hak wanita Islam yang sebenar dengan cara menulis artikel dan sebagainya. Kata Fatimah, wanita muda perlu sedar bahawasanya tanggungjawab dan amanah terletak di bahu kita untuk mendidik generasi akan datang. Generasi kemenangan yang dijanjikan. Generasi yang akan membawa Islam terjulang tinggi dan tiada apa yang lebih tinggi daripadanya. Ini pula Rumaisa. Rumaisa ini bukan calang-calang orangnya. Meskipun tubuhnya sangat kecil, tetapi kuat fizikalnya. Katanya mukmin yang kuat, Allah lagi sayang. Rumaisa ini bukanlah seorang atlet, tetapi selalu menjaga staminanya. Setiap 3 kali seminggu, dia akan keluar menggunakan masa terluangnya untuk melakukan senaman. Rumaisa juga sangat menjaga pemakanannya. Dari segi pemakanan pula, dia sering melebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasilnya, Rumaisa sangat bertenaga sepanjang hari. Sentiasa fokus di dalam kelas, tidak mudah mengantuk dan aktif menjawab soalan doktor ketika belajar. Betul lah orang kata, minda yang cerdas terletak pada fizikal yang juga cergas. Itu kisah mereka. Kagum dan bangga rasanya. Fitrahku juga sentiasa ingin menjadi sebegitu. Caranya, entah bagaimana. Oh Muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh Muslimah, busanamu menutup rapi auratmu kau lihat.